dalam tempoh sebulan daripada sekarang, saya mahu mara mengadakan seminar pemikiran Tun Abdullah Ahmad Badawi. Seminar itu saya mahu mara menjemput ahli-ahli sejarawan, para intelektual, ahli-ahli profesional untuk mengupas minda dan pemikiran Pak Lah. Bukan saja melalui buku-buku yang diterbitkan bersandarkan pada ucapan-ucapan Pak Lah, tetapi banyak risalah-risalah, jurnal dan berita-berita secara tersurat atau tersirat untuk kita mengupas pemikiran Pak Lah. Dan akhirnya saya mahu supaya UMNO menubuhkan Institut Pemikiran Pak Lah UMNO Malaysia. Tetapi kita harus tahu bahawa Pak Lah banyak meninggalkan bukan hanya jasa, tetapi beberapa pesanan yang hingga sekarang negara masih mengingatinya.